Baik. Kalau nak cerita pasal sunnah ni tuan-tuan teramatlah banyak. Cumanya malam ni saya nak sentuh dua benda. Ada benda lagi yang isu dakwah, isu jamaah, isu jihad dan sebagainya. Ini semua antara yang besar-besar yang tu saya akan simpan untuk lain kali. Cumanya juga sebelum saya nak panjangkan cerita, di antara sunnah kita yang terlepas pandang, perlu ingat bahawasanya Nabi SAW sepanjang hayat tak pernah semayang seorang-seorang melainkan berjemaah. Ini paling simple. Betul tak? Paling simple dan paling mudah, tak ada modal apa. Hari ini kita tengok mana-mana masjid surau tak seramai sebagaimana Jumaat khususnya. Kuliah pun macam ni tuan-tuan. Adalah beberapa tempat yang saya pergi di Malaysia ni, antara yang kehadirannya ramai, antaranya di Masjid Wakaf Baru Kelantan. Antara yang kehadirannya itu hari saya kuliah subuh, saya terkejut tuan-tuan, hampir penuh masjid. Di Masjid Taman Temerloh Jaya ramai tuan-tuan kuliah subuh. Tapi saya tengok muslimatnya tak balance. Saya sentuh juga supaya nak bagi kefahaman. Kita tak mau kita ada jangka kita buat pahala. Dalam masa yang sama kita tinggal dosa. Sebab memang kehidupan kita hari ni pun di depan dia ada dua. Dosa, pahala. Pahala, dosa. Dosa, pahala. Betul tak? Keluar masjid elok dah. Tengok nak lintas jalan bagus punya. Berjalan cantik punya. Baju ketat. Betul tak? Takkan tak tengok. Tu rezeki nama dia. Tak tengok membazir. Masya Allah. Tengok juga gitunya. Okey. Tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan selepas ini tuan-tuan, kalau sayang Nabi, kalau betul kita cinta Nabi, kalau kita betul mengharap sifat Nabi, ikutlah Nabi sedaya mungkin. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang melainkan berjemaah. Takkan yang tu kita tak boleh buat? Sepanjang hayat Nabi semayang berjemaah. Nabi semayang, punya semayang sampai bengkak kaki. Kita semayang juga tapi tak semayang, kes bengkak kaki juga. Pasal apa tak semayang? Bengkak kaki. Nabi semayang, bengkak kaki. Kerana semayang, kita tak semayang pasal bengkak kaki. Berbeza tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah, antara yang kita terlepas pandang, saya nak sebut malam ni dua benda, mungkin tiga benda secara ringkasnya. Tuan-tuan perlu ingat tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok di dunia ni, bangsa paling hebat bangsa apa? Bangsa paling hebat bangsa apa? Bangsa Yahudi. Sebab apa hebat bangsa Yahudi tuan-tuan? Cerdiknya mereka, tegaknya mereka, inilah bangsa Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka ni tuan-tuan, bangsa Yahudi ni antara pengamal mutlak produk sunnah. Tu malam ni tuan-tuan, saya mengharap buatlah perubahan. 14.36 baru masuk bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Baru masuk bulan 3. 14.36 2015 baru masuk 20 hari. Tuan-tuan, buatlah perubahan demi kerana Allah. Bangsa Yahudi, pengamalan mereka sejak daripada dulu, kini dan selamanya, iaitulah, mungkin tuan-tuan dah tahu dengan produk ni, cuma ni tuan-tuan tak beramal sungguh, iaitulah habbatus sauda, madu dan susu kambing. Inilah amalan bangsa Yahudi. Tuan-tuan dan sekalian, malam ni saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan tentang kehebatan madu. Tahu dah hebat madu? Rumah siapa tak ada madu kat tangan? Yang tak ada madu di rumah kat tangan seorang ya? Yang lain semua ada. Tuan-tuan, mana lebih hebat? Madu atau bermadu? Mana hebat? Dua-dua hebat. Tapi tuan-tuan ni, amal madu pun tidak, bermadu pun tidak. Malang sungguh. Ini bila main pasal madu, dia buat lagu. Kalau ku pilih di sana, apa kata di sini? Kalau ku pilih di sini, di sana akan terluka.
perlukah aku pilih keduanya? Bahagi kasih seadil-adilnya. Sambung. Namun tak payah buat lagu lah. Bila ada aku tak tahu nak pilih hak sana kat sini, ambil dua-dua lah, tak payah lah. Tapi nak pilih juga. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kehebatan madu antaranya tentang buka dalam surah An-Nahl ayat 69. Saya ambil tengah sikit ya. Yang Allah sebut kehebatan madu, fihi shifaa'un linnas, padanya terdapat penyembuh bagi segala penyakit manusia. Fihi shifaa'un linnas. Allah kata padanya nya apa? Nya perut lebah. Ialah madu menjadi penawar bagi segala penyakit manusia. Kata dan kalian, sebelum saya nak pergi lebih jauh, apakah penawar yang kita boleh amal? Banyak sangat madu ni tuan-tuan. Madu ni bukan hanya untuk diminum, dia baik juga untuk luaran. Kalau luka-luka kecil tuan-tuan, ambil madu sapu. Kalau wanita-wanita yang kutu banyak, yang rambut gugur, selak rambut tu, sapu madu. Sebab tu perlukan ada madu dan bermadu. Dia tolong madu, tolong minta madu, tolong. Faham? Sebab saya tak ada masalah tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, madu. Dan juga dia boleh jadi masker madu, rahsia awet muda tuan-tuan, madu. Dan madu ni tuan-tuan, sebelum saya nak pergi apa lagi penawarnya, madu ni juga antara produk yang boleh membantu untuk mencegah dan merawat kencing manis. Cumanya madu ini perlu dikombinasikan dengan satu lagi benda manis untuk penyelesaian kepada kencing manis, iaitulah madu beserta dengan serbuk kulit kayu manis. Amalkan tuan-tuan, boleh buat dalam, ambil air terpulang lah tuan-tuan, nak buat 2 sudu madu. Lepas tu secukup rasa serbuk kayu manis, larutkan dia, minum macam teh tuan-tuan, minum kopi Nescafe dan sebagainya. Simple ya. Cumanya tuan-tuan, malam ni saya nak pastikan bagaimana nak memastikan itu madu asli. Itu yang paling penting. Hari ini orang takut beli madu tuan-tuan. Ini saya nak bagi tip ni. Banyak saya berceramah seluruh Malaysia, termasuk itu hari saya berceramah di satu surau di depan sekolah sukan Temerloh. Ni tempat yang dah mana kot sekarang banjir ni. Habis ceramah tu saya cerita pasal madu. Pengurusi majlis bagi tahu, ni ustaz ni, Pak Long kita ni memang dia kerja, dia ambil madu. Ni ustaz nak tahu apa rahsia lagi, lepas ni pergi jumpa dia. Habis ceramah dia main jumpa saya, dia pula peluk, dia kata terima kasih ustaz. Saya pun tak tahu tip ni. Ini antara tip yang hampir tepat dan juga boleh kata tepat untuk pastikan itu madu asli. Ini penting. Madu ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau nak memastikan itu madu asli, harga tak penting, warna tak penting. Dia ada diistilahkan dengan madu susu, madu pucuk lembut, warna dia macam teh muda. Dia ada lagi madu kelulut, madu taulang, madu. Dan madu terbaik dunia, madu apa? Madu sidir. Ini yang duduk antara yang daripada Yaman tuan-tuan. Ini payah dapat. Kalau tuan-tuan terjumpa, kalau betul itu madu sidir, harganya agak tinggi. Jadi fahamkan lebih kurang apa nama besar mana botol kicap yang besar tu, berapa kandungan ya? 120. Tapi kalau madu Malaysia ni mungkin harga dia dalam 40-50 gitu. Okay. Harga tak penting, tu tak kisah. Dan madu ni semuanya bagus. Cuma kualiti saja, semuanya bagus. Tu bagaimana nak pastikan itu madu asli? Ada beberapa tip. Yang pertama, tuan-tuan kena beli dengan wang asli. Confirm itu memang madu asli. Yang kedua, tip yang kedua, tuan-tuan menikah seorang lagi, bawa balik rumah. Isteri pun tanya, ni siapa ni bang? Inilah you punya madu. Dia pun kembang semacam dia. Confirm itu madu asli. Tapi saya dia tak jadi madu asli tuan-tuan. Baik, tak apa. Okey baik, tak apa gurau-gurau ni. Okey baik. Tuan-tuan, untuk nak pastikan itu madu asli, antara tip
Hari ni orang duk test ni macam-macam, betul tak? Ada yang kita letak ujung kuku, ada yang letak pada sedikit kertas, tubisan kertas, basahkan dengan madu, bakar kertas itu. Sampai dekat madu, kertas itu terbakar ataupun berhenti. Ni? Kalau madu asli, api tadi bila sampai, contoh. Ni kertas panjang ni, contoh ambil. Sapu sikit madu. Tuan-tuan bakar dekat ujung, dekat tengah, sama api menyala sampai dekat madu tu, api tu terbakar ke berhenti? Kalau madu asli, api tu terbakar ke berhenti? Tak tahu nak jawab. Kalau madu asli, dia terbakar. Okey, tak apa. Kemudian apa lagi? Macam-macam tip lah orang buatlah. Letak telur tengah masak ke dan sebagainya. Tuan-tuan, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Sebab tu hari ini ada disebut sebagai madu tipu, madu campur. Dalam bahasa yang lain, madu sintetik. Nak buat madu sintetik ni tuan-tuan, dia tak susah. 50 kilo gula menyamai sebiji nanas. Tuan-tuan blender nanas, perah ambil air dia, 50 kilo gula masuk dengan nanas tadi, insyaAllah mirip madu. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan beli balik rumah kan, balik rumah duduk tak ubah hari betul tak? Itu madu ni. Baik, untuk nak pastikan itu madu asli, antara yang hampir tepat, kalau paling tepat, beli bawa pergi makmal, confirm. Makmal dia boleh scan tuan-tuan dengan injek. Tak nak bagi tahu serius, bawa pergi makmal. Tuan-tuan nak cari mana makmal? Okey, baik. Jadi malam ni tuan-tuan rasa beruntung, mungkin pernah dengar sebagai ulangan. Kalau tuan-tuan juga ada tip lebih, nanti tolong bagi dekat saya, nanti boleh jumpa di belakang sana. Kalau tuan-tuan memang niat nak beli madu daripada rumah, tuan-tuan bawa pinggan atau mangkuk, kalau boleh yang putih macam ni. Ni pun boleh ni sebenarnya, ni pun dah boleh, tapi takut dia kocok kuat sangat. Pinggan, letak air cukup sekadar basah lebih sikit. Kalau ada pinggan, nanti kau nak buat demo, nanti boleh jumpa. Saya dah bawa madu, bukan nak kempen pasal sebab saya dah bawa madu, tidak. Saya boleh bagi tuan-tuan nampak. Letak air, lepas tu ambil satu sudu madu, letak di tengahnya, ayak dia macam orang biji timah. Kalau ikut cantiknya, pusingan tawaf itu lebih baik. Sebab pusingan tawaf ni adalah pusingan sunnatullah. Sebab tu saya minta ibu-ibu selepas ni kalau boleh nak bantu air di rumah, nak masak nasi, nak kucar dia apa semua tu, buatlah ikut pusingan tawaf. Itu sunnah. Tapi kita hari ni tak nampak. Ramai orang tak pakai jam. Siapa sini dalam ni yang pakai jam tawaf? Angkat tangan, ada? Tak ada. Pasal apa tak beli jam tawaf? Itu sunnah. Tengok hebatnya tawaf ni tuan-tuan. Sebab tu hari ni barat dia nampak. Dulu ada jam tawaf, tapi sekarang ni kembali balik dah ada. Di antara kehebatan tawaf tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak nampak. Pertama, tuan-tuan tengok segala pokok yang berlilik dalam dunia, semuanya tawaf. Saya cabar tuan-tuan, tuan-tuan pergi tengok pokok yang berlilik besok, lepas asar, tuan-tuan tengok, buka sikit. Tuan-tuan buka sikit, tengok besok selepas subuh, dia akan kembali asal tuan-tuan. Itu kehebatan tawaf. Banyak lagi tuan-tuan kalau saya nak buat contoh, cumanya saya nak bagi tuan-tuan nampak betapa barat tahu kehebatan tawaf. Tuan-tuan tengok kebanyakan sukan, semuanya tawaf. Tuan-tuan tengok lontar cakra. Dia ikut tawaf ke? Dia ikut jam? Dia ikut pusingan jam atau lawan jam? Saya cabar tuan-tuan, tuan-tuan hayun tengok. Tak boleh. Dia tak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam stadium, sama ada lumba basikal dalam stadium ataupun larian 4x400 meter ke 1000 meter ke, semuanya tawaf. Itulah kehebatan tawaf. Tapi kita hari ni tak nampak. Barat nampak, tapi kita tak perasan. Tu tuan-tuan carilah jam tawaf. Saya bukan ejen, tapi tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube, type lah jam tawaf ejen, banyak dah tuan-tuan. Hadirin yang dimaksud sekalian. Baik, tu madu tadi tuan-tuan letak sedikit air, letak cukup dengan satu sudu madu, tuan-tuan ayak dia ikut pusingan tawaf, bismillah, selawat,
Kalau itu madu asli tuan-tuan, insya-Allah dia akan terbentuk sarangnya. Cantik tuan-tuan, cantik. Tahu sarang lebah kan? Yang 8 segi tu, yang macam kulit bola tu tuan-tuan. Apa nak tengok nanti saya boleh tunjukkan. Dan tuan-tuan ada madu di rumah, tolong buat. Balik buat. Kalau tiba-tiba tuan-tuan letak air, letak madu, tuan-tuan kucak, tiba-tiba dia sebati. Assalamualaikum. Kurelakan perpisahan ini. Tuan-tuan, tu madu. Itu cerita madu. Tu madu ni tuan-tuan, rahsianya terlalu banyak. Cumanya malam ni saya nak bagi 2-3 tip antara yang paling popular. Tuan-tuan, hari ni bila senak perut, sebab ini penggunaan yang sama. Tuan-tuan, bila senak perut, tak sedap perut, bila nak demam, tak demam. Bila rasa badan nak demam, tak demam. Cari apa? Telan apa? Panadol. Sama? Klorok. Tak ada gurau. Majoritinya itulah Panadol. Bedak. Tuan-tuan, saya bukan nak cabar tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak demam, tak demam. Tuan-tuan rasa tak sedap perut, letaklah air, terpulanglah separuh ni ke penuh ke air panas, sepanas-panasnya. Tuan-tuan letak 2 sudu madu. Tuan-tuan kucar dia, tuan-tuan minum sepanas yang mungkin. Faham tak? Kalau tahan kebal, minum sepanas yang mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam 30-40 minit. Kalau tuan-tuan rasa nak demam di kebah, tuan-tuan, alhamdulillah. Saya kebetulan 3-4 hari lepas tuan-tuan. Madu, tapi kita hari ini tak ambil kisah. Sedangkan Allah sebut penawar bagi segala penyakit manusia. Baik. Antara yang popular, batuk. Tuan-tuan, batuk confirm lah, tak payah tanya orang kan. Batuk ni tuan-tuan memadai dengan 1 sudu madu dengan beberapa titis limau. Tak kira lah apa limau. Jangan limau plastik sudah. Limau kasturi, limau nipis, beberapa titis limau. Limau tu macam campur dengan madu, dia bagi manis-manis macam seirah macam ubat batuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Punya lebih. Siapa tahu rahsia? Banyak lagi tuan-tuan. Bagaimana untuk penawar kepada batu karang? Bagaimana untuk penawar dan macam-macam lagi untuk lain kali. Sebab saya pun tak boleh nak bagi semua, termasuk tenaga batin. Bukan untuk batin lepas ini jumpa batin. Baik. Ini amalan bangsa Yahudi. Habatus sauda. Tak payah nak cerita dah. Tuan-tuan semua sedia maklum, betul tak? Nabi kata tetaplah kamu bersama dengan habatus sauda kerana menjadi penawar bagi segala penyakit, kecuali semua tahu dah. Saya tanya di mana pun semua jawab dah kecuali mati. Siapa amal habatus sauda dalam kehidupan? Kombinasi antara madu dengan habatus sauda tuan-tuan, dia boleh membantu untuk melancarkan pembuangan yang kencing. Maksudnya yang sangkut-sangkut yang ada potensi kepada batu karang, madu, habatus sauda tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa kencing dah rasa macam tak tus, rasa tak lawan, tuan-tuan kencing tu ada keruh-keruh, itu tanda kepada batu karang tuan-tuan. Untuk pembersihan, gabungan habatus sauda, madu. Akhir daripada saya tuan-tuan yang sabit dengan hadis. Sabda Nabi SAW, ittahidul ghanam fa innaha barakah. Yang mana maksudnya kata Nabi, sesungguhnya pada kambing itu ada keberkatan. Pada kambing itu ada keberkatan. Lebih-lebih lagi kata Nabi yang mengalir di antara darah dan najis, iaitulah susunya. Tuan-tuan, pertama hari ini mungkin orang terlepas pandang. Susu terbaik di muka bumi ni dia ada 3 ya. Dia ada 3. Yang pertama susu ibu. Siapa yang dalam ni masih terus mengamalkan susu ibu? Susu ibu ni yang pertama. Yang kedua, yang ni dia duduk dengan kambing ni kadang 2-3. Yang kedua susu apa? Susu unta. Susu kuda. Susu getah. Malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Ada pendapat menyatakan susu kedua terbaik susu ikan paus. Ambil ni. Inilah suruh mengaji tak mau. Tuan-tuan pergi type Google.
Susu ikan paus, nak cari ikan paus, tak ada tuan-tuan jadi mayat, confirm. Ikan paus ni, dia beranak. Anak yang dilahirkan, mereka buat kajian, berat dia 2 tan. Dia berlahir saja, dia beranak, dia pergi nyonyot. Susu mau ada, jangan tanya tetek besar mana. Tapi itu anugerah Allah, susu ikan paus. Nak cari susu ibu, tak ada dah. Susu ikan paus, tak ada peluang. Terbaik, susu kambing. Peristiwa Isra Mi'raj, hatta kambing ni tuan-tuan, sejak kejadian alam. Sebab tu bila mana Allah keluarkan Adam daripada syurga, turun mai ke dunia ini, binatang yang pertama Allah jadikan di dunia ini antaranya kambing. Ini hebatnya kambing. Tapi kita hari ini tak ambil kereta dengan kambing. Telah dimomokkan oleh Barat, khususnya Yahudi, menyatakan kambing ini panas, kambing ini gaul, kambing ini aku berpenampak lagi. Kita pun terpengaruh. Sedangkan susu kambing, tuan-tuan, apa yang diperlukan oleh sistem tubuh manusia ada pada susu kambing. Susu kambing ini, tuan-tuan, dia kaya dengan 4 bahan utama: protein, kalsium, selenium, vitamin. Protein, kalsium, selenium, vitamin. Kalsium baik untuk tulang. Tuan-tuan tak payahlah nak minum susu yang dalam iklan TV tu. Baik untuk tulang. Tukar kepada susu kambing. Payah sangat tuan-tuan belah kambing sendiri, lagi senang. Letak dekat belakang masjid tu. Lepas subuh pergi nyonyot masing-masing. Pergi nyonyot terus tuan-tuan. Kalau payah sangat cari susu kambing formula yang telah diolah oleh Tarekat Bumi Putra. Buat dalam bentuk powder, paling hebat, mudah, senang bawa di mana saja. Ini bukan nak kempen, tapi itulah kehebatan susu kambing. Saya kempen susu kambing. Saya kempen madu. Nak bagi tahu hebatnya susu kambing ni tuan-tuan. Baik untuk tulang, baik untuk gigi. Susu kambing padanya ada selenium. Selenium ni dia baik untuk minda antaranya. Untuk anak-anak yang nak belajar, untuk abang-abang kita yang dah makin kita ni bila meningkat dewasa, umur meningkat, hormon makin menurun. Betul tak? Bila hormon menurun menyebabkan kita pelupa, tang mana letak kunci kereta, pening. Allah, malam ni ada kuliah, lepas apa hang tak main semalam, Allah aku lupa. Susu kambing. Dan selenium yang ada pada susu kambing juga, dia baik untuk tahiyat akhir. Tahu tahiyat akhir? Faham ni tahiyat akhir ni, ada cerita ada tahiyat akhir ni tuan-tuan. Bila pengantin baru nak menikah, bila nak pergi menikah, dia duduk depan Tok Kadi. Tok Kadi pun tanya lah ni, nak test sikit lah, nak tanya cuba Fatihah, faham ke? Faham. Nak ni mengucap apa, faham ke? Faham. Ni tahiyat akhir boleh? Tahiyat akhir dia pun pergi tanya pengapit dia. Tahiyat akhir. Pengapit dia kata, pengapit dia beritahu, bila Tok Kadi tanya tahiyat akhir ke? Bagus selalu. Okey, tahiyat akhir. Tuan-tuan sekalian, hari ini antara punca penceraian. Sebab saya pernah duduk dalam kaunseling rumah tangga, sebab tu saya tahu 2 masalah utama. Pertama, lemah ekonomi. Yang kedua, lemah syahwah. Umur 30 lebih dah lembek lah tuan-tuan. Dah tak bermaya. Yang boleh bangun tak boleh buat kerja, yang boleh buat kerja tak tahan lama, macam-macam ada. Susu kambing insya-Allah boleh membantu. Tu tuan-tuan sekalian, amalkan susu kambing, amalkan madu, amalkan habatus sauda, amalkan banyak lagi yang saya nak sebut lain kali, garam, kismis, kurma, yang tabik dengan hadis, menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnahku dikala rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 syahid. Tu tuan-tuan tolong buka minda masyarakat kita, ahli keluarga kita khususnya, marilah daripada anak cucu kita duk minum susu formula, susu lembu, kita tukar kepada susu formula, susu kambing. Memang ada tuan-tuan. Kalau tak tahu, boleh jumpa saya, boleh cari saya, boleh telefon saya. Kalau tak tahu nak cari saya di mana, pergilah dekat YouTube, typelah nama saya Omar bin Ja'far, insya-Allah jumpa. Jadi saya rasa takat itulah. Malam ni lebih kurang saya nak bagi tips, nak bagi kekuatan supaya amal, faham, menghidupkan sunnah ni terlalu banyak tuan-tuan. Kita hari ni hak mudah-mudah pun payah, janggut pun tak apa nak ada,
reban pun tak apa nak ada, menikah pun tak mau lagi, apa pun. Jadi apa yang ada kita ni? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini akan memberi manfaat untuk kita bersama. Tuan-tuan yang berhajat nombor telefon saya, kalau berhajat saya nak bagi nombor telefon untuk beberapa tip. Kukut ada apa nak tanya ke, nak jemput ceramah ke, nak tanya susu kambing ke, nak tanya pasal apa ke, tuan-tuan boleh hubungi saya. Nama saya Omar bin Jaafar di 019 2330735. Saya ulang siaran. Nama Omar bin Jaafar 019-2330735. Amalkan sunnah, ikut Islam, insya-Allah selamat dunia akhirat. Gaut, sehat, tulang, darah tinggi dan sebagainya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada soalan SMS. Assalamualaikum Ustaz, apa komen Ustaz tentang segelintir orang bersyukur dengan kemenangan yang berunsur hiburan seperti berkata Alhamdulillah, insya-Allah dan sebagainya? Terima kasih. Memang soalan ni saya tunggu mangkuk ayun. Tuan-tuan dan sekalian, baik, dalam Islam ni tuan-tuan, dia cabang ibadah. Cabang ibadah ni ada tuntutan besar, modal besar, ada tuntutan besar, modal kecil, ada yang tuntutan kecil, modal kecil. Yang Islam sebut tuntutan kecil, modal kecil, iaitulah kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Nak memulakan sesuatu yang baik, bismillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, masya-Allah dan umpamanya. Baik, dapat anugerah juara lagu kah apanya, contohnya alhamdulillah. Maka segala kalimah ini kalau kita letak di tempat yang salah, dalam bahasa yang lain tempat yang kalau makruh, maka makruh jadinya. Kalau tempat itu haram, haram jadinya. Jelas So jangan letak salah tempat. Tambah-tambah hari ini dalam bentuk yang soalan tadi ini, begitulah yang paling popular. Alhamdulillah, pasukan bola sepak kita menang. Tuan-tuan, bola tu tak salah, tapi pemain yang memakai itu majoritinya dedah aurat. Betul tak? Mana dia majlis fatwa? Ni bola ni bukan marah, ni geram. Bagi keluarlah majlis fatwa, nak main bola main lah, tapi janganlah pakai seluar pendek, aurat tu. Bukan kes kecil, aurat ni masalah besar. Yang mati tak sempat bertaubat, confirm neraka. Sebab ada dalil, ada hadis. InsyaAllah lain kali saya akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Nak tahu lebih lanjut nanti kita boleh sembang-sembang dekat doa. Baik, kalau wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.